Hai, salam sejahtera. Nama saya Suziri Suhimi. Saya seorang peguam di Semenanjung. Anda sedang menonton channel Tapau Semua Law. Salam kembali. Ini adalah episod yang ke-9 untuk Tapau Semua Law, dan episod kali ini kita akan cakap lain sikit lah. Kita akan cakap tentang pengetahuan am yang melibatkan sedikit lah undang-undang lah. Kerana sebenarnya apa yang saya nak cakapkan ni dia sebenarnya termaktub di dalam perlembagaan kita. Jadi perlembagaan kita dia ada menceritakan ataupun menerangkan tentang struktur kerajaan lah. Jadi untuk negara kita, Malaysia, dan negara-negara yang biasanya mengamalkan amalan demokrasi ini, kita ada 3 cabang kerajaan, 3 branches of government. Dan 3 branches ini adalah saling menyemak imbang ataupun satu sama lain lah, saling menyemak imbang satu sama lain. So dia merupakan satu safeguard lah kepada negara yang mengamalkan sistem demokrasi macam kita. Cuma bezanya kita mengamalkan sistem seperti mana negara United Kingdom UK amalkan, dan berbeza sistem kita dengan sistem di Amerika Syarikat US ataupun di Indonesia yang mengamalkan sistem yang berlainan. Di negara kita kita memilih melalui pilihan raya wakil-wakil ke badan legislatif, pembuat undang-undang. Jadi semasa pilihan raya tu kita kan ada pilih wakil-wakil kita itu, yang mana yang menang tu dia adalah pembuat undang-undang sebenarnya. Jadi di kalangan mereka akan ada secara praktikalnya akan ada golongan yang majoriti yang akan membentuk kerajaan. Jadi yang membentuk kerajaan di dalam sistem Westminster seperti di UK dan di Malaysia ini adalah orang yang menguasai legislatif lah. Jadi dia akan menjadi eksekutif. Eksekutif ni adalah pemerintah ataupun pentadbir lah. Dan kita ada badan yang satu lagi yang kita panggil adalah judiciary. Judiciary ni adalah kehakiman, yang mana hakim-hakim mahkamah tinggi, untuk kita mahkamah tinggi ke atas lah berada. Okey. Jadi persoalannya, adakah badan-badan ini bebas daripada satu sama lain? Sebenarnya secara praktikalnya untuk di Malaysia, saya rasa pada saya taklah. Kerana eksekutif dan legislatif ni nampak seperti eksekutif adalah subset kepada legislatif. Subset maksudnya adalah sebahagian daripada legislatif, kerana orang yang menguasai majoriti di dalam legislatif akan menjadi eksekutif. Tetapi untuk bahagian judiciary ataupun kehakiman, pada saya ia adalah bebas, melainkan mungkin ada line dot titik-titik sedikit. Kerana hakim-hakim mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan dicadangkan oleh Perdana Menteri ultimately, dan tetapi mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi bila dah dilantik tu dia akan jadi bebas, tetapi semasa proses untuk menamakan tu ada penglibatan eksekutif di situ. Okey. Jadi tapi bezalah kalau kita nak compare dengan negara lain macam di Amerika Syarikat ataupun Indonesia, dia orang ada dua pilihan raya. Satu pilihan raya untuk menentukan siapakah yang akan dipilih di dalam legislatif untuk membuat undang-undang, dan siapakah yang akan dipilih untuk eksekutif, iaitu untuk mentadbir negara dia orang lah. Jadi kita sedikit berbeza. Dan sama ada baik atau buruk sistem kita ni, saya rasa bergantung sebenarnya kepada kita sendiri jugalah. Dan saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya akan kembangkan lagi perbincangan dalam topik ini di episod yang kemudian, bukan episod selepas ini, tetapi mungkin episod-episod akan datang lah. Jadi sehingga bertemu lagi, saya harap semua orang berada dalam kesihatan lah.
yang baik. Okey, saya mempunyai 2 lagi channel yang lain, iaitu Tapau Semua Band, mana saya main muzik, which is actually minat saya lah dalam bidang muzik. Kalau anda rasa telinga anda boleh tahan bingit muzik hobi level, bolehlah menonton channel tu. Dan satu lagi channel Tapau Semua Fotografi, minat saya yang baru di dalam bidang fotografi ya. Jadi saya sedang mencuba-cuba dan sedang belajar dalam bidang fotografi. Jadi kita ada 3 channel ni lah, dan Tapau Semua Law ni adalah something yang saya nak buat untuk sebagai as a way of giving back to the society lah. Apa yang saya boleh educate, especially yang muda-muda ataupun mungkin yang kita yang dah tua ni tapi mungkin dah terlupa. Okay, dan saya sendiri pun nak belajar daripada itu semualah. Okey, sehingga lagi sekali sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang, sama ada dalam Tapau Semua Law, Tapau Semua Fotografi atau Tapau Semua Band. Dan saya ucapkan terima kasih. Oh, jangan lupa siapa yang subscribe tu saya menghargai, dan saya tidak ada paksaan untuk anda subscribe atau tidak, tapi kalau anda subscribe saya amat-amat hargai dan berterima kasih. Jadi semoga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Selamat.